yang kaki ngopi tu bolehlah singgah sini. Kedai ni dekat area Taman Setiawangsa. Dekat sini ada set ngopi tau. Antaranya set ngopi ada roti bakar. Roti dia freshly made tau. Korang order baru dia bakar, jadi memang dapat makan panas-panas. So yang ni set roti bakar arang dengan kopi kampung. Harga dia yang ini RM8.90 je. Lagi satu set biskut kering dengan kopi kampung. By the way, kopi kampung tu korang boleh pilih tau. Korang nak teh susu ke, teh ke ataupun kopi. Yang ini pun sama, harga dia RM8.90. Kalau tiba-tiba lapar, kat sini pun ada makanan berat. First sekali I try nasi ayam menangis. Yang ni dia datang dengan sambal hijau. So yang ni best seller juga. Ramai yang suka sambal hijau. So sambal dia ni ada rasa pedas-pedas tapi tak overpower. So yang ni harga dia RM12.90. I bagi 9/10. Lepas tu I try pula nasi ayam gepuk berapi. Yang ni sambal merah lah yang ada kacang. Kan biasa nasi gepuk, tapi nasi gepuk dia berbeza sebab dia tak guna kubis goreng. Dekat sini dia hidang kangkung goreng dengan terung goreng. Ni first time I makan, memang sedap weh. Yang ini harga dia RM12.90, 10/10. Korang beli set combo dengan air RM15.90. Ada 3 jenis air. So orang Taman Setiawangsa jangan lupa datang ke resto kita.